Kan datangnya dari seorang budak lelaki yang telah pun, boleh saya katakan seorang lelaki dewasa lah, yang menjalani perkhidmatan negara. Dan perkara ini sering kita dengar tentang gangguan-gangguan menjalani perkhidmatan negara, mungkin di tempat mereka berlatih dan sebagainya. Tapi pengalaman ini telah pun diceritakan oleh anak lelaki kepada ibunya. Kemudian ibunya menulis email ini kepada saya. Dan kisah yang menghantui anak lelaki Hajah Saudah berkongsi pengalaman. Saya tidak akan sebut di manakah tempat ini berlaku. Mungkin ketika menjalani perkhidmatan negara sebagai seorang anggota SCDF ataupun seorang sebagai anggota polis ataupun mungkin SAF dan sebagainya. Saya tidak akan beritahu anda. Tapi kisahnya memang cukup-cukup menyeramkan pada saya. Kalau saya bayangkan diri saya di situasi anak Puan Hajah Saudah. Selamat tengah malam dan selamat misteri jam 12. Nama saya Hajah Saudah. Casey boleh panggil saya Puan Saudah. Sudahlah. Tolong ketengahkan pengalaman saya ini, kisah yang diceritakan oleh anak saya. Menjalani perkhidmatan negara dan ini berlaku pada minggu yang pertama dia menjalani perkhidmatan negara. Memang Casey. Anak saya menelefon saya di waktu malam. Dia berada di salah sebuah pulau di Singapura untuk menjalani latihan. Dan bayangkan para pendengar di 897. Sebenarnya telefon bimbit tidak dibenarkan, tapi dia secara sembunyi-sembunyi telah pun membawa telefon bimbit. Dia sebenarnya sedang berbual dengan saya. Saya dengan anak saya kata, Puan Saudah memang rapat Casey. Suami saya dah meninggal dan dialah satu-satunya anak dalam keluarga yang boleh saya ibaratkan pengganti tempat suami, memikul juga tanggungjawab tertentu. Jadi bila malam-malam hari dia seringkali kadang-kala berbual dengan saya juga akan telefon, kata Hajah Saudah. Pada malam yang dimaksudkan, anak saya nak ke tandas, telefon dia bawa bersama. Kemudian bila dia masuk tandas di tempat dia berlatih inilah, waktu tu sekitar 1 lebih pagi. Paginya dia harus bangun sebab ada latihan yang perlu dijalani. Bila berada dalam tandas, selepas dia legakan diri, dia nak keluar dari tandas. Buka saja pintu terperanjat. Apabila dia ternampak ada perempuan sedang berdiri, seorang wanita sedang berdiri di depan cermin, memandang ke arah cermin. Yang buat dia takut, apabila dia buka pintu ternampak perempuan, dia terkejut. Tak apa, bila dia pandang cermin, langsung tak nampak refleksi wajah wanita tersebut. Itulah yang buat anak kakak masuk balik dalam kubikel tandasnya dan tutup pintu. Kemudian dia telefon kakak beberapa kali. Waktu tu kakak dah nyenyak tidur, Casey. Kakak hanya terbangun selepas beberapa kali dia mencuba hubungi kakak, kata Hajah Saudah. Bila dia telefon, Ma. Iman Absalman? Ma, Iman dalam tandas, Ma. Dalam tandas ni Iman rasa ada perempuan hantu agaknya. Iman, apa Iman cakap ni? Jangan fikir bukan-bukan lah Iman keluar dari tandas. Tak boleh, Ma. Takutlah, Ma. Casey, sedang saya berbual dengan anak saya, kata Hajah Saudah. Bayangkan, Casey, saya dapat dengar suara di belakang dekat dalam tandas tersebut. Suara memanggil-manggil anak saya beberapa kali. Dapat saya dengar suara memanggil-manggil anak saya, Iman, marilah sini. Nak suruh anak saya baca doa dalam tandas, Casey. Macam mana? Saya kata pada anak saya,
keluar dan lari masuk ke bank balik. Tapi anak saya memang Casey, dia memang jenis yang penakut. Tapi hairan, macam mana dia boleh pergi tandas malam-malam tu seorang diri? Nak marah tak boleh, perkara dah berlaku. Kemudian saya dengar bunyi hentakan, seolah-olah saya boleh bayangkan kata Hajar Saudah. Tandas-tandas di sana tu pintunya dihentak kuat-kuat, bergegah, bergoyang. Saya tak ada pilihan, saya kata Iman lebih baik lari keluar dari tandas. Kalau tidak, Iman akan mati dalam tandas. Barulah anak saya buka pintu tandas, dengar Casey. Walaupun dia lari, saya rasa gagang telefon ni di tepi telinganya, tercungap-cungap dia lari daripada gangguan dalam tandas tersebut. Anak saya naik atas katil, ketakutan. Kemudian saya kata, Iman baca doa, dia ikut saya. Dia letak telefon, dia tidur. Saya satu malam tak boleh tidur, Casey. 5 minit, 10 minit saya tengok telefon. Takut-takut anak telefon. 5 minit, 10 minit saya akan tengok telefon. Malam tu tak sedap hati, saya bangunlah. Kebetulan dah bangun dikejutkan. Saya sembayang malam, sembayang solatkan kesejahteraan, kebaikan, keselamatan anak saya. Itulah pengalaman saya, Casey. Anak saya berada di salah sebuah pulau di Singapura ketika menjalani perkhidmatan negara. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey.